Assalamualaikum sahabat Jentera, selamat bertemu kembali ya tuan-tuan. Versi terbaru daripada Zontes. Ada dua model yang seumpama dengan ini. Dia ada 368D dan juga 368E. Untuk variasi ini yang 368D ini dia lebih compact, lebih kecil, lebih ringan, lebih ligat. Dia lebih kepada untuk anda-anda yang nak guna jalan dekat, travel pergi kerja dalam bandar, jalan tak jauh sangat. Ini dia punya kelebihan dia. Dia fokusnya ke arah itu. Boleh jalan jauh tak? Boleh. Cumanya kompartmen dalam dia kecil sikit. Horsepower dia 38 horsepower dengan 40 Nm torque. RPM nak capai torque tu, pick up tu 6000 RPM je. Jadi nampak tak dia punya kepikapan dia macam mana? Memang ada ngam, cepat sampai. Sebab dia punya fokus dia urban lah, untuk kita main dalam bandar macam itulah lebih kurang. Tinggi dia pun tak tinggi sangat tuan-tuan, hanya 760 mm sahaja. Tinggi saya 162 cm. Jom kita duduk macam tu. Okey, jadi agak mengangkang sikit. Saya naiklah skuter sebab dia punya seat lebar. Kompartmen ni pun ada kat dalam ni, bawah seat ni, jadi dia akan menenjek sikit. Jadi macam ni lah tuan-tuan. Tak adalah tenjek sangat, sedap-sedap je lah. Jadi ini dia sangat dekat, sangat dekat. Dia punya ruang peminjak kaki ni pun agak besar, panjang. Tapi tak sepanjang yang D. Kejap lagi kita tengok yang D pula. Yang ni yang E. Saya confuse banyak E dengan D, E dengan E. Payah. Oh sorry, yang ni yang D. Aduh pening betul lah. D yang kecil D, yang besar E. Okey, nak ingatkan diri sendiri. Dan dia punya windshield ni tuan-tuan, dia adalah elektronik. Kita boleh naik, turun. Ni dia dua step je. Satu naik, satu turun. Ni habis tinggi lah ni. Habis tinggi. Habis tinggi, turun. Habis cerita. Itulah dia. Dia punya minyak dia tuan-tuan 12 liter kapasiti minyak dia. Dan dan skuter ni dia tak berat sangat, lebih kurang 185 kg saja. Jadi kat situ bagusnya kita senang nak naik kan, dan senang juga kita nak turunkan. Nampak tak kesenangannya itu? Jom kita naikkan lagi sekali. Macam tu, sangat mudah, sangat ringkas untuk 368D ini. Jom kita tengok secara dekat-dekat macam mana rupa dia. So ni tuan-tuan, kita tengok secara detail. Sangat kemas lah untuk saya tengok yang Zontes ni. Semestinya ada ABS dan traction control. Itu adalah standard. Disc brake dia, tengok pun dah padat. Dia punya brake dia semua daripada Jejuan. Dia punya brake dia datangkan juga dengan kamera hadapan. Ni daripada sisi hadapan. Kita pusing dan tengok keseluruhannya. Yang ni tak besar, tak besar. Kalau sama-sama kita nak sini, kita tengok. Itu yang model E. Kejap lagi kita tengok yang model E. Kita tengok dulu keseluruhan untuk 368D ini. Yang baru dekat sini, untuk semua generasi 368 ini, dia punya tombol semua baru. Dan TFT dia lah 6.75 inci. Dan semestinya ada kamera lah. Kita boleh tengok kamera dia kat situ. Motorcycle atau grafik dia semua lebih kurang sama. Boleh mirroring dengan phone. Motorcycle, DVR, playback, DVR display. Ini untuk display depan. Ya, itu kamera depan dia secara live. Dan button dia untuk buka seat kat atas ni, terbuka. Dan semestinya bila dia D, kompartmen dia tak besar lah. Dia besar ni je. Mungkin saya rasa full face susah sikit. Open face mungkin boleh, sebab dia punya atas ni tak ada curve. So kemungkinan helmet biasa mungkin boleh masuk lah. Mungkin boleh masuk. Jom kita tengok yang 368E pula. Ini pula tuan-tuan 368E, variasi yang lebih besar sikit. Kalau anda nak jalan jauh, nak travel jauh sikit, nak isi banyak barang sikit, inilah untuk anda. Dia punya engine sama, dia punya horsepower sama, Nm torque-nya sama.
Bezanya adalah pertamanya dia punya dalaman ni, tempat letak barang ni lebih kurang 50 liter besar dia. Boleh letak 2 helmet. Dan dia punya minyak pun banyak sikit. Minyak dia 17 liter lah. Lagi banyak daripada model D tadi. Tapi yang persamaan pula, walaupun dia besar, berat dia hampir-hampir sama, 185 kg, 186 kg begitu berat bersih. Tingginya pun hanya beza 10 mm saja. Macam model D tadi tu confuse. Model D tadi 760 mm, untuk model E ni 770 mm saja. Jadi saya cuba duduk dekat yang ni. So untuk yang E ni dia lebih 10 mm lebih tinggi daripada model D. Jadi kalau anda mungkin tinggi sikit, mungkin anda nak pertimbangkan yang ni, dan anda nak ruang kaki yang lebih besar, lebih panjang, model E ini sesuai. Ini mungkin untuk anda satunya yang untuk nak jalan jauh, suka jalan jauh, nak bawa barang banyak, dan anda lebih tinggi daripada saya. Saya 162 cm je, mungkin anda 17 cm dan ke atas. Model ini mungkin paling sesuai untuk anda. Dua-dua pun boleh jalan bandar, dua-dua pun saya rasa agak lincah, horsepowernya pun agak tinggi. Cuma kelebihan dekat model D itu tadi, sebab dia lebih kecil, jadi dia punya penyampaian tu mungkin akan lebih terasa. Ini sama juga macam variasi 350 dulu. Yang model kecil D tu kita lagi rasa pick upnya berbanding dengan model E yang lebih besar, sebab badan dia lebih besar sikit. Sebab dia punya kapasitinya sama, horsepower pun sama, Newton-meter torque pun sama. Beratnya hanya berat sama juga. Berat pun sama juga. Tapi logiknya yang macam saya pernah rasa 350 E dan D, yang bersih D dia akan rasa lebih punchy sikit lah. Untuk variasi E ni tuan-tuan, dia punya kelebihan dia, tangki minyak dia lebih banyak, ruangan kompartmen lebih besar, ruangan kakinya pun lebih besar. Lain-lain dia punya basicnya lebih kurang sama saja dengan D tadi. Ngam, jom kita tengok dekat-dekat yang ni. Ini secara terperinci. So kelebihan dia lebih kepada tangki minyak tadi dan juga kompartmen. Jom kita tengok kompartmen dia. Okay, tekan di situ. Dia lebih kurang 368K lah. Lebih kurang besar dia. Macam tu. Lain-lain semua sama, masih lagi sama. Tu dia. Meternya lebih kurang sama, ni semua sama, ni semua sama, ni semua sama. Dengar. Jadi kalau anda nak yang lebih lincah, 368D. Anda nak besar sikit, yang nampak gagah sikit, nak isi banyak barang, anda lagi tinggi, mungkin anda boleh considerkan 368E. Untuk E ini 25,800, untuk E adalah 23,800. Dia beza 2,000 sajalah. Jadi anda pilih yang mana, E atau D, ikut atas penggunaan anda. Jumpa lagi datang. Jangan lupa share, subscribe. Zone Test 368D dan E. Assalamualaikum.